Hai hampa semua, Assalamualaikum. Hari ni Kak Sheila nak share satu resipi yang sangat simple dan tak banyak bahan, iaitu asam pedas tumis ikan nyok-nyok. Asam pedas kan memang Kak Sheila punya favourite lah. So jom kita tengok resipi asam pedas tumis. Resipi dia sangat simple. Kat sini ada bahan untuk blend. Okey. Lepas tu, yang ni pula bahan sampingan yang kita nak bubuh dalam asam pedas. Okey, dalam kuali kita masukkan minyak sikit. Lepas tu bila minyak dah panas, kita bubuhlah bahan yang blend tu. Okey, kacau-kacau. Kita masak api sederhana tau. Masukkan serai. Serai ni satu batang saja. Satu biji tomato belah 4. Asam keping, satu besar, satu kecil. Bunga kantan kalau ada lah. Kalau tak ada tak payah buh. Maggi cukup rasa, satu sudu kecil. And then garam secukup rasa. Dua sudu kecil gula. Hampa nak buat gula apa tu hampa punya suka nah. Okey, lepas tu kok kacau-kacau. Lepas tu kita akan masak sampai dia pecah minyak. Tutup tudung. Okey, lebih kurang macam 2-3 minit macam tu lah nah. Kita buka tudung. Lepas tu tengok nampak tak? Dia dah pecah minyak kan. So kita kacau-kacau. Okey, kau tutup tudung untuk 1 minit. Okey, Kak Sheila buka tudung. Lepas tu Kak Sheila kacau lagi. Bagi dia betul-betul masak tau tak dia punya cabai tu. Kemudian Kak Sheila masukkan 250 ml ayak. Ayak tak bentuk salah buah banyak-banyak nah. Kalau kita buah ayak banyak dia jadi cair. Jadi macam asam pedas rebus pula. Okey, lepas tutup tu kita tutup, kita buat dia mendidih. Lepas dah mendidih kita buka tudung. Bolehlah masukkan ikan. 3 ketui ikan nyok-nyok untuk 3 orang. Seorang seketui. Bajet seorang seketui. Okey, lepas tu masukkan daun kesum, tutup tudung sampai ikan masak. Senang kan? Lepas tu bila ikan tu dah masak, bolehlah tutup api. Sebelum tu hampa rasalah sedap kata. So selamat mencuba. Dan jangan lupa subscribe Dapur Kak Sheila. Dan ini saja perkongsian kali ini dari Dapur Kak Sheila, asam pedas tumis ikan nyok-nyok. Semoga hampa semua sihat-sihat selalu. Assalamualaikum.